Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Semuta Guide hari ini mengunjungi Masjid Jami' Muhammadi bagi menerima jemputan daripada Masjid Tour Guide untuk menghadiri majlis berbuka puasa dan taklimat daripada Masjid Tour Guide Masjid Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Program yang diadakan setahun sekali kerjasama antara Islamic Outreach Abim Center, Masjid Jami' Muhammadi dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bertujuan untuk memberi peluang kepada tetamu masyarakat bukan Islam di Kota Baru untuk merasakan suasana Muslim berbuka puasa di masjid di samping menyampaikan maklumat tentang masjid dan Islam kepada mereka. Pada tahun ini, ramai masyarakat India, China juga Siam hadir untuk majlis berbuka puasa bersama masyarakat Islam di Masjid Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Molek buat program-program begini supaya lebih ramai masyarakat bukan Islam di negeri Kelantan, dan sebaiknya dia terbuka luas kepada bukan di Kelantan sajalah, sebab di Kelantan ni dah biasa dah. Di Kelantan ni semua kita ni kata memahami ni memang saling memahami dah. Betul. Kalau boleh perluas ke seluruh negara lah. Iyalah. Saya kata benda-benda macam ni dia akan lebih bermakna kalau semua pelbagai kaum masyarakat kita ni saling memahami. Jadi kalau masyarakat bukan Islam yang kurang memahami agama Islam boleh datang dan lihat program-program begini, ajakan-ajakan jemputan-jemputan begini adalah baik sebenarnya, supaya tiada perasaan prejudis. Dan juga saya ni dah banyak tahun saya mari dijemput, kita mari setiap tahun lah. Dan juga saya kata tadi, kalau boleh perbanyakkan kepada masyarakat umum lah, tidak tertumpu kepada pemimpin-pemimpin masyarakat sajalah. Apa yang saya nak tambah lagi adalah orang-orang politik lah. Saya kata orang politik ini sentiasa mengambil modal topik-topik yang berkisar kepada keagamaan, berkisar kepada perkauman untuk mendapat kelabaan politik dan untuk popularkan diri sendiri. Tapi itu tidak menguntungkan negara kita Malaysia, kerana kita hidup pelbagai kaum dan kita hidup bersama. Saya harap ahli politik lebih bertanggungjawab, kerana bukan kita hanya boleh popular dengan isu-isu perkauman dan isu-isu keagamaan. Kita boleh popular apabila kita membela rakyat dengan membentangkan, dengan memperjuangkan nasib dan juga bersama-sama kita membangunkan negara kita Malaysia.